yang syarak letakkan. Ini iaitu hubungan antara ulama ataupun para pengeluar fatwa dan juga para pakar perubatan. Para pengeluar fatwa, pertama, dia mesti mengetahui, kalau dia nak keluar fatwa, dia kena tahu daripada pakar. Dan pakar, tabib, ahli perubatan dalam nak melaksanakan perkara yang membabitkan ada hukum agama, mesti mengetahui fatwa. Saya buat contoh. Beberapa perkara. Sebab Nabi SAW bagi amaran kepada orang yang bagi fatwa sehingga bahaya orang. Semua kita tahu dalam hadis, mungkin dah baca dalam penjumpaan ni. Hadis Abu Daud. Satu orang luka cedera di kepala dia dan kemudian dia berhadas besar, berjunub. Dia tanya kawan-kawan dia, ada jalan ke supaya aku tak payah mandi wajib? Dan mereka jawab pada dia, no. Wajib mandi. Ini bukan mandi wajib, ni hukum. Faghtasala famat, dia mandi dan dia mati. Nabi tak kata, oh mereka telah ijtihad. Mereka kira di sudut warak. Mereka tak ambil kira dia. Tak. Nabi kata apa? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah bunuh dia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membunuh mereka. Ini mungkin di dalam tuan-tuan sebut medical malpractice kan? Malpractice. Ini Nabi kata fatwa yang menyebabkan orang mati. Nabi tak kata, yalah ustaz dia pandangan dia. Nah, Nabi kata mereka telah membunuh dia. Allah bunuh mereka. Sebab itu fatwa yang susah, yang memberikan mudarat kepada pengamal perubatan, yang menyebabkan mudarat kepada rakyat, segala dosa kemudaratan itu ditanggung oleh pengeluar fatwa. Sebab itu fatwa perubatan ni hendaklah ke arah boleh sebelum tak boleh. Nabi larang hal ini, dan ini adalah secara umum yang saya ingin sebut di dalam perjumpaan kita pada hari ini. Di Perlis ada beberapa, mungkin isu-isu fatwa telah disebut oleh ahli-ahli fatwa, tapi ini adalah beberapa perkara yang mesti diambil kira di dalam pandangan hukum. Satu orang, dia beza antara jawatankuasa fatwa ni dengan seorang individu yang bagi fatwa. Individu bagi fatwa ni, dia kena tengok, dia bagi fatwa pada satu orang. Orang ni datang kepada dia, bagi tahu dia, saya ni isteri sekian-sekian. Macam tadilah kata, ada uri ni. Nak tak, macam mana pandangan? Tak apalah, korek pergi tanam di belakang rumah. Tak apalah, dia bagi fatwa kat Pak Amit. Kat si Sulaiman ni. Apa hukum tanam tak? Kalau tanam, Pak pahala. Di atas pandangan qaul yang kata sunat. Tapi apabila kita duduk dalam fatwa untuk negara, kita tak boleh fatwa macam tu. Pasal yang nak mengamalkannya itu negara. Dan kemudian kita kena tahu, negara ni dia bukan kita balik ke akhirat kelak, Malaysia, Bangladesh, tak ada. Yang ada adalah individu-individu. Individu-individu ni dia melaksanakan dasar, bukan dasar diri dia. Dasar negara tu. Dasar diri dia mungkin senang. Dasar negara. Dasar negara tu mengambil kira semua orang. Saya ambil
Sebab tu doktor, apa ubat yang available, yang ada di hospital, dan pakcik tu sakit, dia bagilah pakcik tu. Dia tak payah abang pakcik. Ubat ni dia kata ada syubhah sikit. Tapi kalau pakcik nak betul ada lah, tapi payahlah sikit nak dapat. Pakcik tu nak main hospital, duit Grab pun dia duk kira cukup ke tak. Kita tak perlu. Itu saja yang ada pada dia. Dan kerajaan telah bekalkan itu. Itulah untuk dia. Melainkan satu orang tu memang kaya. Pergi satu hospital swasta. Yang dia kata ada alternatif lain untuk saya. Tak apa, saya anytime boleh beli. Tak apalah untuk dia. Tidak sama. Dan bagus negara kita ada kesedaran dalam nak melihat hukum-hukum perubatan ini. Kita memang meraihkannya dan memanglah macam saya kata, doktor pun kena tahu hukum, ulama pun kena tahu hal-hal tentang perubatan. Tetapi asas kepada perubatan itu bukan larangan. Asasnya ialah sesuatu yang dibolehkan. Dan mudah-mudahan dengan keterbukaan dalam fiqh, kemudian sebahagian fatwa saya, bila you nak ubat fatwa untuk orang sakit, ia tak ada seronok-seronok. Macam ni. Setengah orang bila dia fatwa, kita kata apa siapa nak bagi payah dia kena buat macam tu. Nak kena basuh, nak buat 3 kali yang tu. Lepas dah tayam, lepas ambil uduk dulu, kalau tak ambil uduk, lepas tu baru tayamum. You buat double untuk dia. Bukan apa kita ni di Malaysia kan. Eloklah kita ada sikit unsur mazhab Syafi'i tu. Awak nak pegang mazhab kuat, awak pegang di rumah awak. Ini fatwa untuk orang sakit. Dia masa sakit Syafi'i pun tak kenal, Hanafi pun dia tak tahu dah. Ini satu masalah. Sebahagian tempat. Bila terlalu terikat dengan, kita tanya untuk apa? Untuk apa? Adakah awak, kalau awak bagi pandangan pada mazhab Hanafi, berarti dia diazab oleh Allah di akhirat kelak? Balik kepada hukum. Hukum ni untuk apa awak amalkan? Dah untuk kita lah orang Malaysia. Dia tidak ada hukum untuk orang Malaysia. Hukum yang kita amalkan ni kerana kita nak balik pada Allah nanti. Supaya Allah tak kata awak langgar titah perintah aku. Itu hukum dia. Bukan ada kaitan dengan mazhab. Mazhab itu pemudah cara untuk kita memahami hukum yang mana ia diuruskan oleh scholars. Okey. Tapi kalau kita ada banyak pilihan scholars dalam keadaan al-amru idza dhaq ittasa', kata kaedah, sesuatu perkara itu apabila sempit ia diluaskan. Kalau awak pegang satu mazhab sempit, awak luaskan. Kita dalam fatwa umpamanya dulu masalah susu ibu, bank susuan. Sebahagian negeri tak benarkan bank susuan masa tu sebab takut sagi bank susuan ni budak ni pergi terminum susu, rupanya tu ibu susuan dia. Lepas pada tu esok pi kahwin pula. Jadi tak benar. Tapi kita laporan kata banyak bayi perlukan susu. Tak cukup, susu tu tidak membantu untuk kesihatan mereka. Orang nak derma susu. Weh, aku derma ni berdosa. Sagi fatwa kata tak boleh. Cukup bercampur susu. Bercampur susu ni, pertama kalau awak clear tu susu campuran. Berapa banyak pandangan, berapa kali campuran, khilaf di kalangan ulama. 5 kali kenyang. Adakah awak sekali pam tu jadi 5 kali kenyang? Budak tu. 1. Kemudian susu yang bercampur, hukumnya sudah berbeza. Itu tak lihat lagi pandangan Al-Lais bin Sa'ad yang menyatakan bahawasanya hendaklah susuan itu berlaku daripada diri perempuan itu. Secara langsung daripada buah dada ibunya. Pandangan yang banyak. Dia pergi cari kaul yang paling sempit untuk dilaksanakan masalah kemaslahatan awam.
Dia tak tanya ni budak tak sihat, jadi tak kuat, kunin lah, apalah yang perlukan susu ibu ni. Yang tidak apa, dia kata yang tu cerita lain, yang ni takut terkahwin ni. Yang mungkin yang takut terkahwin tu dalam 1,000 dua nak berlaku pun susah. This kind of minded tak boleh mengeluarkan fatwa. Dan berada di institusi fatwa. Sama macam orang sakit, fatwa orang sakit kan. Pilih yang payah. Dia boleh dia balut tangan dia macam tu. Dia ambil wuduk dekat dia boleh lah. Itu pendapat Ibn Hazmin. Hak tangan lain berbalut. Pertama dah dia balut, awak suruh dia berwuduk. Bahagian nak tampung berwuduk, dia tayamum. Memang ada kaul saya tahu. Ada riwayat Abu Dawud dalam hal itu. Sebagiannya mendaifkan. Tetapi dia dalam duk sihat, ambil wuduk saja pun letih dah. Lepas dia sakit macam tu, nak suruh dia ambil wuduk dengan tayamum sekali. Come on dah. Hospital doktor ni. Kadang-kadang selalu duk edar. Ada mana-mana ustaz bagi ke. Ni, panduan orang sakit. Baca dulu sebelum edar. Selaras tak dengan sifat rahmah dan kemudahan yang patut ada di dalam perubatan. Macam kaul. Jamak solat umpamanya. Memang sebahagian ada kaul tentang jamak suri. Dan jamak suri ini adalah kaul yang saya boleh tengok, boleh saya bukan nak. Kaul yang tidak kuat, itu pendapat rawi. Jamak suri ini maksudnya jadikan zuhur tu dekat nak asar, baru solat, habis waktu zuhur terus masuk waktu asar, solat asar jamak bagi yang sakit. Satu, nak pergi tunggu waktu tu pun bukan mudah. Dia bukan, itu tidak memenuhi maksud taisir dalam fiqh. Kedua, tujuan jamak itu untuk apa? Untuk kemudahan dia dalam seluruh keadaan. Dia nanti nak pergi masuk dalam pembedahan. Dia nanti nak pergi, time family datang, pukul 1. Masa itulah anak-anak datang tolong dia dapatkan berwuduk. Sehari, pukul 3, pukul 4 orang dah balik. Tinggal dia seorang-seorang. Nak panggil doktor. Kalau ada 300 orang doktor duk spray orang nak wuduk tu, senang lah punya kerja. Bagi pandangan agama, biar munasabah. Dan Aisyah kata, An-Nabi makhtara bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Ma khuyira bainal amrain illa ikhtara aisaruhuma. Nabi tidak diberi pilihan antara dua perkara, melainkan pilih yang paling mudah. Pilih yang paling mudah lah pandangan. Dah bukan apa, kita ni warak sikit. Warak hang duduk di rumah hang. Ni kawan ni semayang pun antara celik dengan pejam ni. Sebab itu doktor-doktor yang ada. Kadang-kadang doktor-doktor ni pun, mereka lebih lagi warak lagi. Tak boleh share kata, kita mazhab Syafi'i. Padahal dia pergi bahagian sakit telinga. Dia nak pergi fatwa bahagian fiqah. Pergi tanya yang sempit. Ni ustaz-ustaz yang pendengar ni pembawah saja. Tapi kena luas. Hukum, tuan-tuan, dalam agama ni macam ni. Last yang nak sebut. Tuan-tuan, agama ni, dia ada foundation dia. Foundation agama ni apa? Foundation agama ni apa? Akidah dia. Akidah yang jelas. Tidak syirikkan Allah. Tidak memanggil selain daripada Allah. Berdoa hanya pada Allah. Foundation ini tak boleh berubah. Whatever.
Para sahabat radhiyallahu anhum yang di Mekah. Tuan-tuan ambil lah. Siapa yang mati di Mekah? Yasir. Kan? Lagi? Sumayyah. Mereka ni siapa? Syuhada. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang awal masuk Islam. Mereka ahli syurga ke tak? Ahli syurga ke tak? Ahli syurga. Mereka ni semua, zaman mereka bukan ada lagi puasa Ramadan. Bukan ada lagi hatta bab tutup aurat apa semua, tak ada. Kalaulah mereka tu dihidupkan semula, kita tengok, masa aku mati lagi hukum ni tak ada lagi. Tuan-tuan faham tak? Tapi mereka good Muslim ataupun tak? Mukmin ataupun tak? Mukmin. Sebab mereka berdiri atas foundation yang jelas. Tidak syirik, tak tergugat. Disiksa, tak tergugat. Sebab foundation agama ini adalah akidah. Di atas akidah kepercayaan ini, awak binalah fiqh. Kadang-kadang ada perbezaan, kadang-kadang awak ambil yang kelonggaran yang fuqaha bagi, tapi foundation akidah awak sangat jelas, awak sangat percaya hukum Allah. Apabila soal akidah, soal tauhid, soal syirik, awak tak ada perbezaan dalam hal ini. Soal mendaulatkan setiap kalimah dalam Quran dan menjunjung sunnah Nabi, awak tak ada perbezaan. Tapi awak kemudian berbeza. Boleh nak tayamum saja ke? Tayamum dan wudu. Nak boleh jamak. Ini semua technical. Bukanlah tidak penting, tapi ia bukan foundation asas. Okey. Yang menjadi masalah di dalam masyarakat kita. Sebelum saya begitu. Apabila foundation asas ni kuat, lalu mereka kena seksa, mereka tak berganjak. Walaupun masa tu mereka tak ada lagi. Tudung perempuan bertudung tak ada lagi. Tapi akidah mereka jelas. Bila kita ni masuk Islam, zaman kita ni, masalah foundation ni tak ditekankan. Dia tekankan fiqh. Basuh 3 kali. Kalau ada setitik, tak sah. Kena ulang balik. Semayang hormat waktu. Lepas tu kena ulang balik. Saya tahu adalah mazhab dalam Syafi'i. Tapi kena ambil kira. Kalau awak jadi angkasawan, bertugas di angkasa 3 bulan, dengan pakaian angkasa tu, memang awak tak boleh ambil wudu. Balik mai kena qada 3 bulan, siapa pun tak mau pergi angkasa dah. Tu kalau angkasa. Tapi kalau awak berbalut di hospital, semayang dijadikan hormat waktu ataupun sebahagiannya, walaupun semayang ada keluasan dalam mazhab ni, awak kata tak apalah, semayanglah dulu, besok qada. Kena setahun duduk hospital, setahun dia nak qada. Awak pergi ambil kaul yang payah. Sedap kawan ni, lagi susah lah dia. Tapi foundation orang kita lemah. Mari orang tunjuk kubur, pi doa kat kubur. Panggil Tok Wali sana, Tok Wali sini. Foundation lemah. Tapi bab akidah, sangat hebat. Ceramah bab wudu saja, 3 tahun tak habis lagi. Bab akidah lemah. Ini menyebabkan berlaku khalal, berlaku kecacatan di dalam presentation kita berhubungan hukum di dalam negara ni. Sebab tu, bila orang sakit, doktor punya penerangan pada dia bukan akidah dulu, bukan fiqh dulu. Ni Ustaz KA, dia tahulah. Dia kena present itu dulu. Ingat Allah. Sentiasa la ilaha illallah. Tahu penyakit Allah bagi, ujian Allah. Hal-hal akidah. Kemudian datangnya hal fiqh. Dan fiqh itu ada keluasan.
Akidah tetap. So kalau ini kita lakukan, kita akan tengok. Sebab tu buku-buku yang disebarkan di hospital, mesti ada introduction akidah. Apa pandangan Islam terhadap penyakit? Apa sikap seorang Muslim apabila dia sakit? Lepas daripada itu, baru bagaimana nak berwuduk ketika berbalut. Macam mana dia tengok pun, dia akan ingat, oh, titah Allah. Ini pandangan fuqaha, ada 2-3 pilihan, tapi aku junjung. Yang penting Allah suruh aku salat.